Salam sejahtera kepada Dr. Hanum dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan teori hierarki keperluan Maslow dan bagaimana setiap tahap keperluan dalam hierarki tersebut dapat mempengaruhi tahap motivasi pelajar dalam konteks bila darjah sekolah menengah di Malaysia serta cadangan penambahbaikan bagi melengkapi kelemahan teori ini. Motivasi merupakan elemen teras yang menentukan kejayaan dan pencapaian pelajar dalam sistem pendidikan. Dalam konteks sekolah menengah Malaysia, tahap motivasi pelajar menjadi salah satu faktor penentu utama terhadap prestasi akademik, penglibatan dalam aktiviti kurikulum serta pembentukan sahsiah dan jati diri pelajar. Pelajar yang bermotivasi tinggi cenderung lebih aktif dalam proses pembelajaran, berlebih berdisiplin dalam mengurus masa dan lebih bersedia menghadapi cabaran akademik. Sebaliknya, pelajar yang kurang bermotivasi seringkali menunjukkan gejala ponteng sekolah, hilang fokus dalam bilik darjah dan terlibat dalam masalah disiplin yang boleh menjejaskan keseluruhan ekosistem pelajar. Salah satu teori motivasi yang paling berpengaruh dalam bidang psikologi dan pendidikan adalah teori hierarki keperluan Maslow yang diperkenalkan oleh Abraham Harold Maslow pada tahun 1943. Maslow menceritakan bahawa manusia didorong oleh keperluan-keperluan tertentu yang tersusun secara hierarki, bermula daripada keperluan paling asas iaitu keperluan fisiologi, diikuti keperluan keselamatan, kasih sayang dan kekitaan, harga diri dan akhirnya keperluan paling tinggi iaitu aktualisasi sendiri. Teori ini memberi implikasi yang mendalam terhadap cara guru memahami dan mengenangi keperluan pelajar dalam bilik darjah. Antara objektif daripada kajian ini adalah yang pertama, menjelaskan teori hierarki keperluan Maslow dan sejarah perkembangannya, menganalisis pengaruh setiap tahap keperluan terhadap motivasi pelajar sekolah menengah dan mencadangkan penambahbaikan bagi mengatasi kelemahan teori Maslow dalam konteks pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan teruskan dengan teori hierarki keperluan Maslow. Teori hierarki keperluan Maslow yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 menyatakan bahawa manusia mempunyai 5 tahap keperluan yang disusun secara hierarki bermula daripada keperluan paling asas sehingga ke tahap tertinggi iaitu pencapaian ke diri. Menurut Maslow, seseorang individu perlu memenuhi keperluan pada tahap yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum dapat memberi tumpuan kepada keperluan yang lebih tinggi. Dalam konteks pendidikan, tahap pemenuhan keperluan ini memainkan peranan penting dalam menentukan motivasi dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Mari kita lihat 5 tahap teori hierarki keperluan Maslow. Tahap yang pertama ialah keperluan fisiologi, iaitu keperluan asas seperti makanan, minuman, rehat dan kesihatan. Keperluan ini merupakan asas kepada semua keperluan lain kerana pelajar perlu berada dalam keadaan fizikal yang baik sebelum mereka mampu memberi tumpuan kepada pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar, letih atau tidak cukup rehat tidak akan mempunyai kapasiti mental yang optimum untuk fokus semasa pengajaran berlangsung. Oleh itu, apabila keperluan fisiologi dipenuhi, pelajar akan lebih bersedia untuk belajar dan menunjukkan motivasi yang lebih tinggi dalam bilik darjah. Tahap kedua ialah keperluan keselamatan. Keperluan ini merangkumi keselamatan fizikal, emosi dan psikologi. Pelajar memerlukan persekitaran sekolah dan rumah yang bebas daripada ancaman fizikal, buli atau tekanan yang melampau supaya mereka dapat belajar tanpa rasa takut dan gelisah. Dalam bilik darjah, guru memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana yang selamat dan kondusif dengan menggalakkan sikap saling menghormati antara pelajar. Apabila pelajar berasa selamat, mereka akan lebih yakin untuk bertanya soalan, berkongsi idea dan melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran. Seterusnya, tahap yang ketiga ialah keperluan kasih sayang dan kekitaan. Pada tahap ini, pelajar memerlukan hubungan interpersonal yang positif dengan keluarga, guru dan juga rakan sebaya. Sebagai seorang remaja, mereka sangat memerlukan sokongan sosial kerana hubungan yang baik dengan orang sekeliling menjadi sumber kekuatan emosi mereka. Dalam konteks sekolah, aktiviti berkumpulan, pembelajaran kolaboratif dan komunikasi yang positif antara guru dan pelajar dapat membantu mewujudkan perasaan diterima dan dihargai. Apabila pelajar merasakan mereka adalah sebahagian daripada komuniti sekolah, mereka akan merasa lebih seronok dan bermotivasi untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya, tahap keempat pula, iaitu keperluan harga diri.
Keperluan ini berkait rapat dengan keyakinan diri, penghargaan dan pengiktirafan daripada orang lain. Di peringkat ini, maklum balas positif dan pengiktirafan daripada guru memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk persepsi pelajar terhadap kebolehan diri mereka. Sebagai contoh, pujian terhadap usaha pelajar, penghargaan terhadap pencapaian mereka atau peluang untuk menunjukkan kebolehan dapat meningkatkan keyakinan diri mereka. Apabila pelajar berasa dihargai, mereka akan lebih berani mencuba perkara baharu, lebih yakin untuk menyuarakan pendapat dan lebih terdorong untuk mencapai prestasi yang lebih baik dalam akademik. Yang terakhir iaitu tahap kelima dan tertinggi ialah pencapaian kendiri. Pada tahap ini, pelajar mula meneroka dan mengembangkan potensi penuh diri mereka. Mereka bukan sahaja belajar untuk mendapatkan markah yang baik, tetapi juga kerana mempunyai keinginan dalaman untuk menambah ilmu, meningkatkan kemahiran dan mencapai matlamat peribadi. Dalam konteks sekolah menengah, pencapaian kendiri dapat dilihat apabila pelajar aktif menyertai pertandingan, memegang jawatan, kepimpinan, menghasilkan projek kreatif atau menunjukkan minat yang mendalam terhadap sesuatu bidang. Pada tahap ini, motivasi intrinsik menjadi lebih dominan kerana pelajar belajar atas kesedaran dan keinginan diri sendiri untuk mencapai potensi terbaik mereka. Kesimpulannya, teori hierarki keperluan Maslow menjelaskan bahawa motivasi pelajar dipengaruhi oleh sejauh mana keperluan mereka dipenuhi pada setiap tahap. Guru dan pihak sekolah perlu memastikan keperluan asas sehingga keperluan psikologi pelajar diberi perhatian agar mereka dapat belajar dalam persekitaran yang positif, selamat dan mampu mencapai potensi diri secara maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan pengaruh setiap tahap keperluan dalam teori hierarki keperluan Maslow terhadap motivasi pelajar sekolah menengah di Malaysia. Yang pertama ialah keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi merujuk kepada keperluan asas manusia untuk terus hidup seperti makanan, minuman dan tidur yang mencukupi. Menurut Maslow, keperluan ini perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum seseorang individu dapat memberi tumpuan kepada keperluan lain yang lebih tinggi. Dalam konteks pelajar sekolah menengah di Malaysia, pelajar yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau tidak cukup tidur akan menghadapi kesukaran untuk menumpukan perhatian mereka semasa pembelajaran. Mereka juga lebih cepat berasa letih, kurang fokus dan sukar memahami isi pembelajaran. Oleh sebab itu, program seperti program makanan tambahan dan program susu sekolah diperkenalkan memenuhi keperluan asas pelajar. Seterusnya ialah keperluan keselamatan. Keperluan ini merujuk kepada keperluan seseorang untuk berasa selamat daripada ancaman fizikal, emosi dan psikologi. Di sekolah, keselamatan bukan sahaja melibatkan keselamatan fizikal tetapi juga keselamatan emosi dan mental. Sebagai contoh, isu buli fizikal dan buli cyber boleh menyebabkan pelajar berasa takut, tertekan dan hilang keyakinan diri. Apabila pelajar tidak berasa selamat, motivasi mereka untuk hadir ke sekolah dan melibatkan diri dalam pembelajaran akan menurun. Oleh itu, persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif amat penting bagi meningkatkan motivasi pelajar. Yang seterusnya ialah pengaruh keperluan kasih sayang dan kekitaan terhadap motivasi pelajar. Keperluan ini merujuk kepada keinginan seseorang individu untuk diterima, disayang dan menjadi sebahagian daripada sesuatu kumpulan sosial. Pada peringkat remaja, keperluan ini amat penting kerana pelajar banyak berinteraksi dengan rakan sebaya dan guru. Pelajar yang mempunyai hubungan yang baik dengan rakan-rakan biasanya lebih yakin untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran dan aktiviti sekolah. Mereka juga lebih mudah mendapatkan sokongan apabila mereka menghadapi masalah akademik ataupun peribadi. Selain itu, hubungan positif antara guru dan pelajar turut memainkan peranan penting. Guru yang menunjukkan sikap prihatin, empati dan mengambil berat tentang kebajikan pelajar mampu meningkatkan motivasi mereka untuk terus belajar. Sebaliknya, pelajar yang berasa terasing atau tidak diterima oleh rakan-rakan mereka cenderung kehilangan minat terhadap pembelajaran dan kurang aktif dalam kelas.
Dan seterusnya ialah pengaruh keperluan harga diri terhadap motivasi pelajar. Keperluan harga diri menunjuk kepada keinginan seseorang untuk dihormati, dihargai dan diiktiraf oleh orang lain. Pada masa yang sama, ia juga melibatkan keyakinan seseorang terhadap kebolehan dirinya sendiri. Dalam konteks pendidikan, pelajar yang menerima pujian, penghargaan ataupun pengiktirafan atas usaha mereka akan berasa lebih yakin dan terdorong untuk terus berusaha mencapai kejayaan. Sebagai contoh, penghargaan melalui anugerah akademik, jawatan kepimpinan atau pencapaian kurikulum dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Namun begitu, sistem pendidikan yang terlalu menekankan pencapaian peperiksaan boleh menyebabkan sebahagian pelajar berasa rendah diri apabila mereka gagal memperolehi keputusan yang baik. Oleh itu, sekolah perlu memberi pengiktirafan kepada pelbagai bentuk pencapaian agar setiap pelajar berpeluang membina harga diri yang positif. Pengaruh keperluan yang terakhir iaitu aktualisasikan diri, iaitu tahap tertinggi dalam hierarki keperluan Maslow. Aktualisasikan diri merupakan keinginan seseorang individu untuk mencapai potensi diri yang maksimum serta mengembangkan bakat, kreativiti dan kebolehan yang dimiliki. Dalam konteks pelajar sekolah menengah, keperluan ini dapat dipenuhi apabila mereka diberikan peluang untuk meneroka minat dan bakat masing-masing melalui aktiviti seperti pembelajaran berasaskan projek, pertandingan inovasi, kajian lapangan dan program mentor-menti. Pelajar yang berpeluang mengembangkan potensi diri biasanya mempunyai motivasi intrinsik yang lebih tinggi kerana mereka belajar bukan semata-mata untuk memperolehi markah yang baik tetapi juga untuk mencapai matlamat dan perkembangan diri sendiri mereka. Oleh itu, pendekatan pembelajaran yang berpusatkan murid sangat penting dalam membantu mereka mencapai tahap aktualisasikan diri mereka. Saya Korendesi Manjan dengan nombor metrik B168553 akan membentangkan kelemahan teori hierarki keperluan Maslow dalam konteks bilik darjah di Malaysia. Yang pertama, hierarki Maslow terlalu kaku kerana beliau mengandaikan keperluan mesti dipenuhi secara berurutan dari bawah ke atas. Namun, realitinya di Malaysia, pelajar yang hidup dalam kemiskinan tegar tetap boleh bermotivasi untuk belajar walaupun keperluan fisiologi mereka tidak cukup. Ini selaras dengan kajian Wahba dan Bradwell pada 1976 yang mendapati bukti empirikal tidak konsisten dengan hierarki yang ketat ini. Kedua, teori ini tidak sesuai dengan budaya kolektivis Malaysia. Kerana perlu diingat, Maslow membina teorinya dalam budaya barat yang individualistik di mana aktualisasi kendiri menjadi matlamat tertinggi, tetapi Malaysia berbeza. Masyarakat kita mengutamakan keluarga, komuniti dan harmoni sosial. Justru, pelajar lebih didorong oleh tanggungjawab kepada keluarga berbanding keinginan peribadi semata-mata. Seperti yang dinyatakan oleh Hofstede dan Mifkov pada tahun 2021. Kelemahan yang ketiga pula, konsep aktualisasi kendiri sukar untuk diukur dalam sistem peperiksaan kita. Sistem pendidikan Malaysia masih berorientasikan peperiksaan seperti SPM dan STPM yang berfokus kepada pengetahuan faktual dan format standard, bukan kreativiti atau ekspresi diri. Akibatnya, guru terpaksa mengabaikan aspek perkembangan potensi individu pelajar. Kelemahan keempat pula, teori Maslow gagal memberi kepelbagaian latar belakang pelajar. Teori ini bersifat universal, tetapi realiti bilik darjah Malaysia sangat pelbagai. Pelajar B40 dari luar bandar, pelajar orang asli yang mempunyai isu identiti dan bahasa, serta pelajar OKU yang memerlukan accessibility, semuanya mempunyai keperluan yang berbeza. Pendekatan satu saiz untuk semua tidak memadai seperti yang ditegaskan oleh Siti Rahimah dan Muhammad Kamal pada tahun 2021.
Dan yang terakhir, teori ini tidak merangkumi keperluan era digital kerana Maslow membangunkan teorinya pada tahun 1943, jauh sebelum internet wujud. Pada hari ini, akses internet, peranti digital dan literasi teknologi telah menjadi keperluan asas dalam pembelajaran. Pandemik COVID-19 mendedahkan jurang digital yang besar dalam kalangan pelajar Malaysia ketika PDPR, di mana ramai pelajar tidak dapat mengikuti pembelajaran kerana kekurangan akses. Sebagai kesimpulan, walaupun teori Maslow menyumbang besar kepada psikologi, 5 kelemahan ini tidak sesuai untuk budaya kolektif, suka mengukur aktualisasi, mengabaikan kepelbagaian latar dan buta era digital, dan menunjukkan bahawa teori ini perlu diubah sesuai untuk relevan dengan konteks darjah Malaysia. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, walaupun teori Maslow menyumbang besar kepada psikologi, 5 kelemahan ini hierarki kaku, tidak sesuai budaya kolektivis, suka mengukur aktualisasi, mengabaikan kepelbagaian latar dan buta era digital, menunjukkan bahawa teori ini perlu diubah sesuai untuk relevan dengan konteks bilik darjah di Malaysia. Sekian, terima kasih dari saya. Saya, Jelena Jawai, akan membentangkan cadangan penambahbaikan bagi melengkapi kelemahan teori ini. Dan kumpulan kami telah merangka 5 cadangan utama yang komprehensif, iaitu yang pertama, model hierarki lentur. Kritikan utama terhadap Maslow adalah susunan peringkatnya yang terlalu kaku dan bersifat linear dari bawah ke atas. Realitinya, kajian empirikal menunjukkan keperluan manusia bergerak secara dinamik. Oleh itu, model lentur ini diperkenalkan bagi membenarkan keperluan murid dipenuhi secara serentak dan tidak berurutan. Sebagai contoh, dalam konteks sekolah menengah di Malaysia, terdapat murid miskin tegar yang keperluan fisiologinya belum dipenuhi secara lengkap, namun masih mampu menunjukkan motivasi akademik yang tinggi kerana didorong oleh motivasi sosial dan emosi yang kuat. Melalui model ini, guru digalakkan untuk melaksanakan penilaian profil keperluan individu pada awal tahun persekolahan bagi merancang intervensi yang tepat sasaran. Kedua, akses digital dan literasi teknologi. Teori asal Maslow yang digubal pada tahun 1943 sudah pasti tidak kali zaman untuk era revolusi industri 4.0 dan pembelajaran abad ke-21. Pengalaman pandemik COVID-19 menerusi PDPR telah mendedahkan jurang digital yang sangat kritikal di negara kita. Oleh itu, kumpulan kami mencadangkan agar capaian internet berkelajuan tinggi dan pemilikan peranti digital diangkat sebagai keperluan asas yang setara dengan kepentingan keperluan fisiologi. Pemenuhan keperluan digital ini amat penting bagi memastikan murid-murid daripada golongan B40 dan kawasan luar bandar tidak tercicir daripada ekosistem pendidikan moden. Ketiga, pendekatan budaya kolektivis. Teori Maslow dibina dalam acuan budaya barat yang individualistik, di mana aktualisasi kendiri peribadi diletakkan sebagai kemuncak tertinggi. Walau bagaimanapun, Malaysia menyokong kuat budaya ini. Justru, peringkat keperluan kekitaan dan hubungan sosial perlu diletakkan pada kedudukan yang lebih tinggi di sekolah. Guru-guru perlu menyedari bahawa penorong utama motivasi murid sekolah menengah di Malaysia seringkali bersumber daripada nilai-nilai kolektif seperti rasa bertanggungjawab yang mendalam untuk menjaga maruah keluarga, membalas jasa ibu bapa serta memberikan sumbangan bakti kepada komuniti dan bangsa mereka.
Seterusnya, cadangan keempat iaitu pentaksiran aktualisasi kendiri melalui portfolio dan projek kolaboratif. Dalam sistem pendidikan Malaysia yang masih bersifat berorientasikan peperiksaan seperti SPM, potensi tertinggi murid iaitu aktualisasi kendiri yang menekankan kreativiti dan ekspresi diri amat sukar diukur melalui ujian bertulis dan kesannya aspek perkembangan potensi murid sering terabai. Sebagai alternatif, kami mencadangkan pengasahan potensi ini dinilai secara holistik melalui portfolio pembelajaran dan projek kolaboratif yang berasaskan penyelesaian masalah dunia sebenar. Pendekatan ini memberikan ruang autonomi yang luas kepada murid untuk meneroka bakat unit mereka selaras dengan hala tuju transformasi pendidikan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPM 2013 hingga 2025. Cadangan terakhir iaitu pelaksanaan sistem intervensi bertingkat. Teori Maslow yang bersifat universal tidak mengambil kira kepelbagaian latar belakang sosioekonomi, etnik dan geografi murid. Melalui sistem ini, sokongan khusus yang berfokus dapat disasarkan secara intensif. Bagi murid B40 dan luar bandar, intervensi merangkumi bantuan kewangan, beasiswa, pakaian sekolah serta bimbingan kerjaya. Manakala, bagi murid orang asli dan murid kurang upaya, pendekatan yang sensitif kepada konteks budaya serta kemudahan accessibility perlu diutamakan. Kolaborasi bersepadu antara pihak sekolah, ibu bapa, agensi kerajaan seperti JKM adalah kunci utama bagi mengurangkan isu keciciran serta masalah disiplin murid. Oleh itu, kelima-lima cadangan penambahbaikan ini bukan saja melengkapi kelemahan teori Maslow, malah ianya bertindak sebagai pemangkin untuk mewujudkan sebuah ekosistem pendidikan yang seimbang. Terima kasih. Kesimpulan daripada kajian ini ialah pemenuhan keperluan pelajar secara menyeluruh merupakan kunci utama dalam meningkatkan motivasi, pencapaian akademik dan pembangunan potensi diri pelajar. Secara keseluruhannya, teori hierarki keperluan Maslow ini masih relevan dalam memahami motivasi pelajar sekolah menengah di dalam Malaysia. Keperluan fisiologi keselamatan yang tidak dapat dipenuhi menjadi penghalang utama motivasi khususnya bagi pelajar B40 dan luar bandar. Sebagai langkah penambahbaikan, guru dan sekolah perlu memenuhi keperluan harian secara holistik bagi meningkatkan motivasi dan potensi diri. Pendekatan yang lebih konseptual dari konsep mampu melahirkan pelajar yang bermotivasi tinggi, berdaya tahan dan bersedia menghadapi cabaran abad ke-21.